Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuan Haji Harun bin Ibrahim selaku Pengerusi Masjid Adari. Pada petang ini 17 Ramadan, syukur alhamdulillah ya. Pihak pengurusan masjid telah dikunjungi oleh kru Muslim Malaysia ya. Jadi tujuan kehadiran beliau ialah untuk menyampaikan sumbangan sebanyak 50 kotak sempena Ramadan, sumbangan untuk asnah lah. Jadi sumbangan asnah ni akan diberikan kepada kumpulan OKU, Persatuan Besut Terengganu. Jadi bagi pihak pengurusan masjid mengucapkan terima kasihlah kepada Muslim Malaysia yang boleh dikatakan saban tahun lah memberikan sumbangan untuk asnah, dan alhamdulillah kita dapat sampaikan kepada sasaran sebenar, objektif sebenar, iaitu kepada OKU, Persatuan Orang-orang Upaya Besut. Bagi pihak pengurusan masjid, sekali lagi lah mengucapkan terima kasih dan juga mendoakan semoga Muslim Malaysia terus berkembang maju dan dapat memberi sumbangan kepada yang memerlukan. Selamat berpuasa dan selamat Hari Raya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.